Assalamualaikum dan salam sejahtera semua anak-anak. Okey, hari ini cikgu akan ajar anak-anak berkaitan dengan Google Photo. Okey, macam mana kita buat kita simpan semua gambar-gambar kita di dalam Google Photo. Okey, macam mana caranya? Anak-anak perlu ikut arahan yang cikgu ajar selepas ini. Baik? Pastikan anak-anak klik here. Okey. Untuk masuk ke akaun Delima. Okey, jangan lupa klik . Okey, baiklah anak-anak, bila dah masuk di dalam ruangan Delima ini, anak-anak perlu mencari Google Apps dekat dalam Delima ini dan pilih Google Photo. Okey, ini anak-anak perhatikan di sini perkataan dia Google Photo. Okey, klik Google Photo ni. Okey. Anak-anak boleh ni akaun cikgu, kita pilih akaun murid lah. Okey. Bila anak-anak telah berada di dalam Google Photo ini, okey, anak-anak boleh memilih. Okey, memilih apa yang anak-anak nak buat pada Google Photo ini. Okey, hari ini cikgu nak ajar anak-anak macam mana nak create album di dalam Google Photo. Okey? Alright. Pertama sekali, anak-anak perlu perhatikan di bahagian sini ada tanda simbol tambah. Okey. Di sini dia kata create and add photo. So, anak-anak klik here dan pilih albums. Ataupun anak-anak boleh pilih albums dekat sebelah kata kiri anak-anak. Okey. Sini pun boleh, sini pun boleh. So, hari ini kita pilih album untuk menghasilkan album anak-anak. Okey. Contoh dekat sini cikgu letak tajuk dia Anissa album album Anissa. Album Nisa. Okey. Dan anak-anak boleh pilih gambar yang ada dalam handphone ataupun anak-anak boleh ambil gambar di dalam laptop ini. Okay, kita add. Kita select from computer. Untuk kali ini cikgu bagi contoh macam mana kita pilih daripada komputer. Sebab cikgu guna komputer kan untuk rekod ni. Okay, sekarang ni cikgu ada dekat sini kita pilih desktop sebab cikgu ada save tadi. Dekat desktop. Okay. Kita cari folder Anissa ni dan kita masukkan semua gambar-gambar yang ada dalam okay. Masukkan open. Kita klik open dan gambar itu akan terpampang di dalam album ini. Tada! Okey. Selain daripada tu, anak-anak boleh juga okey. Kalau kita tengok dekat gambar ni, kita boleh sebenarnya contoh gambar ini. Kita boleh bagi apa? Kita boleh bagi love dekat gambar ni. Kalau kita tengok. Okay. Sebenarnya kita boleh create album ni sebagai favorite kita. Ataupun kita boleh share juga dengan rakan-rakan. Macam mana nak share? Okay. Kita pilih. Ada tanda. Ni kan tanda ni. Okay, dekat sini ada cakap share. Sini anak-anak. Okay. Okay, di sini kita tekan share. Okay, dekat dalam ni, kalau kita tengok, kita boleh letak email mereka terus atau nombor telefon atau nama kita boleh cari. Okay, tapi cikgu kali ini cikgu gunakan create link. Okay, supaya kita senang bagi kat link ni kawan-kawan. Okay, kita create link dan
kita klik button create link. Okay, bila dah dapat link ni, okay, so kita copy. Dan paste lah link tersebut di dalam Telegram ke, WhatsApp ke untuk kamu share dengan kawan-kawan. Okay, itu satu. Okay, apabila kita dah ni, kalau kita tengok kat sini. Okay, kita juga boleh delete jangan risau, kita still lagi boleh delete gambar-gambar yang kita tidak mahu. Okay. Contoh gambar ni kita boleh jadikan dia favorite, kita boleh kalau kat sini kita boleh jadikan dia slideshow. Okay. Slideshow. Ini adalah ni gerak sendiri, nampak tak? Dia gerak sendiri. Dan dia boleh lebih besar dan kecil. Ni slideshow dia. Dia bergeraklah sendiri. Kita juga boleh, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh edit. Gambar yang kita ada ni, kita boleh edit. Enhancekan dia biar nampak lebih jelas. Atau kita nak warmkan dia nampak lebih kuning-kuning dan lebih cool, biru. Biasanya cikgu pilih Hans lah. Dan kita boleh enhancekan, boleh crop gambar ini. Bukan tu saja, kalau kita tengok kat sini pun ada tools yang boleh kita adjust. Okay, yang ni kalau kita nak lebih HDR dia macam mana, kontras dia macam mana. Okay. Dekat sini kita boleh tambah filter juga. Nampak tak kat sini? Nampak perubahan? Alright. Pilihlah yang mana anak-anak suka. Okay? Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh tulis-tulis dekat gambar kita. Okay. Nampak? Korang kita send. Okay. Dan kita boleh, okay, kita tengok apa. Tapi jangan lupa yang kalau dah sign, kita save Okay. Okay. Alright. Kalau kita tengok. Okay, album-album ini, kalau kita tengok, dia ada satu lagi. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh rename, kita boleh delete album, kita boleh share album. Okay. Itu yang cikgu cakap tadi. Faham? Okay. Kemudian kita juga kalau kita tengok dekat sini. Kita boleh jadikan mana-mana gambar di sini sebagai set album cover. Okay. 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 Kita benarkan, okay, kita dah benarkan semua orang boleh tengok link kita apabila mereka mendapat link gambar ini. Okay, selain daripada tu, dia macam gambar-gambar di sini juga, dia boleh kita bagi like. Nampak tak love kat bawah ni? Okay. Cikgu naikkan atas sikit. Dan kita boleh juga tulis something. Okay. Wow, cantik gambar. Ini. Okay. Dan kita klik. Okay, nampak? Selain daripada tu, kita boleh juga apa lagi yang boleh kita buat? Okay. Okay. Apa lagi yang boleh kita lovekan dia? Kita boleh nikan dia. Okay? Boleh bagi komen. Okay. Wow. Supaya, nampak tak kat sini? Kita boleh still lagi komen. Macam kita buat komen-komen gambar yang ada kita buat dekat Instagram. Okay? Boleh? Faham? Cikgu rasa
Itu sahaja untuk kali ini. Cikgu ucapkan selamat bercuti. Jangan lupa ambil peluang 5 minit untuk membaca buku setiap hari dan abadikan semua momen-momen yang kamu pergi, tempat-tempat yang kamu pergi, apa yang kamu buat sepanjang cuti ini di dalam album kamu sendiri. Okey. Selamat bercuti semua, jaga keselamatan diri dan kesejahteraan diri. Bye.